Hari ini, saya akan mendedahkan konspirasi kejam yang disembunyikan oleh sistem perubatan mengenai rawatan diabetes. Kebenaran dahsyat yang mereka tidak mahu anda tahu sama sekali. Pernahkah anda terfikir mengapa hospital-hospital seolah-olah tidak peduli, malah sengaja mengelak daripada mengurangkan jumlah pesakit diabetes? Pernahkah anda terfikir bahawa jika anda sembuh, mereka akan kehilangan keuntungan yang melimpah ruah? Oleh itu, mereka sengaja menyembunyikan rahsia yang mampu menggegarkan dunia. Hanya dengan mengubah satu perkara dalam sarapan pagi anda boleh melepaskan diri dari cengkaman ubat diabetes. Jika anda berada di ambang maut dengan pradiabetes atau telah pun didiagnosis, inilah satu-satunya peluang anda untuk terus hidup. Jika anda terlepas saat genting ini, anda akan terbelenggu dengan ubat-ubatan toksik sepanjang sisa hidup anda. Dan yang lebih menakutkan, akan tiba masanya apabila ubat-ubatan itu pun akan menjadi tidak berdaya dan akhirnya anda terpaksa berdepan dengan komplikasi yang membawa maut. Saya berasa amat marah apabila mendengar kata-kata hukuman yang kejam di dalam bilik rundingan doktor. Sebaik sahaja anda ketagih dengan diabetes, anda akan terperangkap di dalam penjara ini sehingga hembusan nafas terakhir. Ini adalah satu penipuan terang-terangan. Saya akan memberitahu anda sebaliknya. Anda mampu membalikkan penyakit ini sepenuhnya dan mengembalikan paras gula darah anda ke tahap normal tanpa sebiji ubat pun. Kunci hidup dan mati ini terletak pada diet sarapan pagi anda. Anda hanya perlukan keberanian untuk percaya pada kemampuan diri anda untuk menyelamatkan diri sendiri dan bertindak serta-merta. Sebenarnya, sudah ramai pesakit yang telah berjaya melepaskan diri daripada cengkaman diabetes dan kini hidup dengan paras gula darah yang normal sepenuhnya tanpa memerlukan sebarang ubat. Malah, mereka yang telah terikat dengan ubat diabetes selama lebih 15 tahun kini bebas sepenuhnya dan menikmati kehidupan yang sihat tanpa ubat. Hari ini, saya akan mendedahkan setiap langkah kaedah yang menyelamatkan nyawa ini secara terperinci. Jika anda mengikuti video ini sehingga ke saat terakhir, anda akan dapat keluar dari jurang gelap diabetes kronik dan membuang semua ubat toksik yang anda sangka perlu ditelan seumur hidup. Anda boleh menurunkan paras gula darah puasa dan HbA1c anda ke tahap yang selamat. Anda boleh memecahkan belenggu ubat-ubatan yang anda fikir akan menemani anda seumur hidup. Sudah tentu, saat saya berani menyuarakan kebenaran ini, saya akan menjadi sasaran serangan seluruh industri perubatan. Namun saya akan berjuang dengan suara hati nurani walaupun terpaksa berdepan dengan kritikan rakan sekerja dan tindakan balas daripada syarikat-syarikat farmasutikal gergasi. Saya telah terlalu banyak menyaksikan bagaimana diabetes bukan sahaja menghancurkan satu individu tetapi juga membakar habis kebahagiaan seluruh keluarga. Sebelum kita bermula, jika anda belum melanggan saluran kesihatan kita, sila tekan butang langgan dan hidupkan pemberitahuan agar anda sentiasa menerima maklumat kesihatan yang penting. Jika anda rasa kandungan ini bermanfaat, sila tinggalkan nombor 1 di ruangan komen dan jika anda belum bersetuju sepenuhnya, tinggalkan nombor 0 agar kami boleh menimba pengalaman untuk penambahbaikan pada masa hadapan. Sekarang, mari kita terokai bersama 5 jenis makanan yang dapat melindungi otak dan jantung anda. Selamat sejahtera, saya Dr. Muhammad Adam. Seorang doktor dengan pengalaman lebih 30 tahun dalam bidang penjagaan kesihatan warga emas di Malaysia dan di luar negara. Setiap hari saya bertemu dengan pelbagai pesakit warga emas. Pernahkah anda didiagnosis dengan pradiabetes? Apa yang anda dengar di hospital? Adakah anda hanya diberi nasihat kosong seperti ubah diet dan kurangkan berat badan dan hanya diberi janji temu untuk pemeriksaan semula dalam 3 hingga 6 bulan? Adakah anda berfikir bahawa pradiabetes bermakna anda masih selamat dan boleh meneruskan gaya hidup sedia ada sehingga pemeriksaan seterusnya? Namun, realiti yang kejam adalah seperti ini. Semasa anda memujuk diri dengan rasa selamat yang palsu itu, penyakit ini sedang senyap-senyap memusnahkan sel-sel di dalam badan anda setiap hari. Setelah melalui beberapa pemeriksaan berkala, apabila HbA1c anda melepasi 6.5 atau gula darah puasa anda meningkat melebihi 7.0 mmol L, anda akan menerima preskripsi ubat berserta hukuman anda telah disahkan menghidap diabetes. Adakah anda sedar akan keanehan yang mengerikan ini? Sistem perubatan mengambil sikap yang amat pasif dan berbahaya terhadap penyakit pembunuh ini. Daripada mencegah, mereka hanya memerhatikan anda jatuh dari tebing dan hanya apabila sudah terlambat, barulah mereka melemparkan tali yang dipanggil ubat. Kebenaran yang kejam adalah ini, 90% usaha untuk menyelamatkan diri anda daripada diabetes mesti dilakukan oleh anda sendiri. Masalahnya,
kebanyakan orang tidak tahu bagaimana harus mengubah diet mereka, bagaimana untuk menurunkan berat badan. Mengubah tabiat pemakanan yang telah sebati berpuluh-puluh tahun adalah satu misi yang mustahil bagi ramai orang. Apabila usia meningkat, berlapar untuk menurunkan berat badan bukan sahaja tidak berkesan, malah amat berbahaya. Namun, saya akan kongsikan satu rahsia yang boleh mengubah hidup anda. Hanya dengan merevolusikan sarapan pagi anda, paras gula darah anda boleh kembali normal secara ajaib. Yang lebih mengejutkan, mereka yang telah didiagnosis dengan diabetes juga boleh membalikkan keadaan sepenuhnya dan mengembalikan paras gula darah ke tahap normal. Mulai saat ini, saya akan mendedahkan secara terperinci 3 makanan ajaib yang dapat menyelamatkan paras gula darah anda serta membongkar diet sarapan pagi keemasan dan kaedah pemakanan untuk penurunan berat badan yang hanya perlu anda patuhi dengan ketat. Mengapakah sarapan pagi memegang nyawa anda di tangannya? Selepas berpuasa sepanjang malam, badan anda adalah seperti sebuah mesin yang bersedia untuk beroperasi pada kuasa penuh. Pada masa ini, badan akan melepaskan glukosa ke dalam darah untuk membekalkan tenaga kepada seluruh sistem. Pagi adalah seperti waktu di mana semua bahan mentah dihantar ke restoran, menanti untuk dimasak menjadi tenaga penting untuk kehidupan. Inilah sebabnya mengapa pada waktu pagi jumlah makanan dalam darah meningkat, yang bermaksud paras gula darah anda sudah berada pada tahap amaran. Oleh itu, apa yang anda masukkan ke dalam badan pada waktu pagi akan menentukan pertempuran hidup atau mati dengan gula darah sepanjang hari. Ia umpama kuali yang marak panas. Bergantung pada apa yang anda masukkan, ia akan terbakar dengan marak atau mengeluarkan haba yang sekata. Jika anda memasukkan kanji yang terurai sepantas kilat seperti roti putih atau kuih muih berasaskan beras, gula darah anda akan melonjak seperti anak panah dan kemudian menjunam tanpa brek, membuatkan anda keletihan sepenuhnya. Sebaliknya, protein, sayur-sayuran hijau dan bijirin penuh adalah seperti pengawal peribadi yang akan menaikkan gula darah secara perlahan dan mengekalkan ritmanya dengan stabil. Yang lebih menakutkan, sarapan pagi bukan sahaja menentukan gula darah pagi anda tetapi juga menentukan nasib gula darah anda sepanjang hari. Seperti butang pertama yang salah dipasang akan membuatkan seluruh baju menjadi sengit, sarapan yang salah akan menjerumuskan gula darah anda ke dalam reaksi berantai yang dahsyat selama 24 jam. Inilah sebabnya saya harus melaungkan amaran ini. Ubah sarapan anda dan anda boleh mengubah nasib anda. Permulaan revolusi yang menyelamatkan hidup anda terletak pada sarapan pagi anda. Tetapi, beritahu saya dengan jujur sekarang, bagaimanakah anda merosakkan badan anda setiap pagi? Adakah anda menyeksa diri dengan bubur nasi kosong bersama beberapa lauk sampingan yang tidak berkhasiat? Atau adakah anda meracuni diri dengan bijirin sarapan bergula atau roti yang disapu dengan jam manis yang membawa maut? Jika jawapannya ya, anda harus berhenti serta-merta. Bukan esok, bukan minggu depan, tetapi sekarang juga. Jika anda menggantikannya dengan makanan penyelamat yang akan saya dedahkan sebentar lagi, paras gula darah anda akan menurun secara drastik dalam masa 3 hingga 6 bulan sahaja. Ada seorang pesakit yang membuktikan keajaiban ini. Selepas merevolusikan diet sarapan paginya, gula darah puasanya menjunam dari tahap amaran merah 8.9 mmol L ke tahap selamat 5. 6 mmol L dalam masa 6 bulan dan dia terus mengekalkan keajaiban itu tanpa sebiji pun ubat diabetes. Anda juga boleh mencipta keajaiban yang sama untuk diri anda. Sekarang juga, saya akan mendedahkan 3 makanan penyelamat yang boleh menentukan nasib gula darah anda. Yang pertama ialah kayu manis. Ia adalah senjata rahsia yang hampir tiada siapa tahu cara penggunaannya yang betul. Apabila menyebut kayu manis, anda mungkin hanya terfikir tentang aromanya yang memikat atau minuman hangat, tetapi ini boleh menyebabkan anda terlepas peluang keemasan untuk mengawal gula darah secara semula jadi. Kebenarannya ialah ini. Kayu manis bukan sekadar rempah tetapi pahlawan senyap dalam peperangan menentang diabetes. Di dalam kayu manis tersembunyi sebatian ajaib yang boleh mengaktifkan insulin agar berfungsi dengan lebih hebat. Bayangkan insulin sebagai kunci, maka kayu manis adalah tukang besi yang menajamkan kunci-kunci ini, membolehkannya membuka pintu-pintu sel dengan mudah. Hasilnya, glukosa tidak lagi terapung-apung tanpa tujuan di dalam darah, sebaliknya cepat mencari destinasinya. Bukti saintifik daripada satu kajian mengejutkan oleh Jabatan Pertanian Amerika Syarikat USDA telah mendedahkan kebenaran ini.
Selepas penggunaan serbuk kayu manis secara konsisten selama 40 hari saja, pesakit diabetes jenis 2 menyaksikan satu keajaiban. Gula darah puasa mereka menurun secara mengejutkan sebanyak 18% hingga 29%. Bukan itu sahaja, trigliserida dan kolesterol jahat juga menurun dengan ketara. Namun, jangan terburu-buru bergembira dan terjun ke dalam kegilaan kayu manis. Inilah perangkap yang paling berbahaya. Setengah sudu teh kayu manis sehari yang bersamaan dengan 2 sudu teh adalah had mutlak. Jika anda melepasi tahap ini, anda meletakkan diri anda dalam situasi berbahaya. Terutamanya kayu manis jenis kasia mengandungi kumarin. Ia adalah bahan yang berpotensi toksik yang boleh memusnahkan buah pinggang, hati dan paru-paru anda jika anda menyalahgunakannya tanpa pengetahuan. Apa yang kebanyakan orang tidak tahu ialah terdapat 2 jenis kayu manis yang sangat berbeza di pasaran. Kayu manis kasia dari China adalah murah tetapi menyembunyikan risiko yang tinggi. Sebaliknya, kayu manis Ceylon dari India dan Sri Lanka lebih mahal tetapi 250 kali lebih selamat dari segi kandungan kumarin. Inilah pilihan hidup atau mati yang perlu anda pertimbangkan dengan teliti. Jika anda memilih kayu manis Ceylon, anda boleh berasa lebih yakin tentang keselamatannya. Tetapi jika anda terpaksa menggunakan kayu manis kasia, ingatlah seperti paku terpahat di kepala. Jangan sekali-kali melebihi 1 sudu teh sehari. Malah kayu manis kasia juga menunjukkan kesan yang lebih hebat dalam mengawal gula darah jika anda tahu menggunakannya dengan bijak. Rahsia keemasan untuk memanfaatkan kuasa kayu manis: campurkan setengah sudu teh serbuk kayu manis ke dalam air suam untuk membuat teh ajaib. Ia wangi dan menghangatkan badan dari dalam. Gabungkan kayu manis dengan susu soya, ia menjadi pasangan yang sempurna. Protein berkualiti tinggi bergabung dengan keupayaan mengawal gula darah. Taburkannya di atas oatmeal atau yogurt tanpa gula untuk sarapan pagi yang mewah. Dan terutamanya, gabungan apple dan kayu manis adalah formula rahsia yang saya syorkan anda cuba serta-merta. Tetapi berwaspadalah. Jangan jadikan kayu manis musuh anda dengan menambahkannya ke dalam pencuci mulut yang penuh gula. Pada ketika itu, kesan pengawalan gula darahnya akan lenyap seperti kabus pagi dan malah akan memberi kesan sebaliknya. Kekuatan sebenar kayu manis tidak terhenti pada penstabilan gula darah. Ia juga memanjangkan rasa kenyang, menyekat keinginan makan secara tiba-tiba. Bagi warga emas, masa musim sejuk atau hujan, kayu manis adalah seperti perisai pelindung yang menghangatkan dari dalam badan. Kebenaran terakhir. Kayu manis bukan sekadar rempah, ia adalah kunci emas yang membuka khazanah kesihatan semula jadi. Setengah sudu teh sehari. Tabiat yang kelihatan kecil ini boleh menjadi benteng kukuh yang melindungi gula darah anda dan mengubah hidup anda sepenuhnya. Senjata rahsia kedua dalam gudang senjata anti-diabetes ialah cuka sari apple. Satu produk hebat yang disalahgunakan oleh jutaan orang menyebabkan mereka terlepas sepenuhnya kuasa ajaibnya. Cuka sari apple telah menjadi legenda dalam pengawalan gula darah. Tetapi kebenaran yang mengejutkan ialah ini. Kebanyakan orang sedang menipu diri sendiri tanpa mereka sedari. Jika anda tidak memahami rahsia penggunaan cuka sari apple dengan betul, semua usaha anda akan menjadi sia-sia. Yang lebih berbahaya, kebanyakan cuka sari apple yang membanjiri pasar raya hanyalah produk palsu yang memakai topeng penyelamat. Namun, terdapat amaran serius mengenai produk palsu. Botol cuka sari apple yang menyenaraikan alkohol ditapis dan jus apple pekat dalam ramuannya adalah campuran cuka yang ditapai dengan sejumlah kecil ekstrak apple. Inilah dalang yang menghalang cuka sari apple daripada menyerlahkan potensi sebenarnya dalam menstabilkan gula darah. Anda sedang membazirkan masa dan wang anda tanpa sedar. Formula emas untuk mengenal pasti cuka sari apple tulen: cari perkataan 100% cuka sari apple atau 100% apple pada label. Secara fizikal, cuka sari apple tulen tidak pernah jernih seperti kristal, sebaliknya mempunyai warna yang sedikit keruh. Ini kerana di dalamnya tersembunyi hasil sampingan penapaian dan asid organik yang berharga yang terapung-apung. Inilah tanda untuk mengenal pasti harta karun yang sebenar. Rahsia kekuatan cuka sari apple terletak pada asid asetik. Ia adalah pahlawan senyap yang boleh menyekat lonjakan gula darah. Asid asetik berfungsi dengan bijak seperti pengawal trafik, melambatkan proses pencernaan karbohidrat dan menghalang letusan gula darah selepas makan. Dengan kata lain, ia menukarkan kejutan gula daripada nasi dan roti menjadi aliran tenaga yang lembut yang meresap perlahan ke dalam badan. Tetapi kekuatan cuka sari apple tidak berhenti di situ.
polifenol, asid malik dan pelbagai asid organik serta hasil mikrob ajaib yang terhasil semasa proses penapaian apel telah membentuk satu angkatan yang kuat. Ia bukan sahaja meningkatkan kesihatan usus tetapi juga mempunyai tindakan antioksidan yang kuat dan merangsang proses metabolisme dengan lebih aktif. Bukti saintifik yang tidak dapat disangkal. Kajian telah membuktikan bahawa mereka yang berani mengambil kira-kira 2 sudu besar cuka sari apel setiap hari menyaksikan keajaiban. Gula darah puasa menurun secara purata sebanyak 0.4 mmol L dan indeks HbA1c juga bertambah baik dengan ketara. Ini adalah angka-angka yang patut dicemburui oleh banyak ubat-ubatan. Walau bagaimanapun, saya juga mengeluarkan amaran merah mengenai keasidannya. Inilah pedang bermata dua yang perlu anda tangani dengan amat berhati-hati. Cuka sari apel dengan keasidan pada tahap pH 23 boleh menjadi musuh utama kepada gigi dan esofagus anda jika anda meminumnya secara terus tanpa berfikir. Meminumnya tanpa dicairkan adalah sama sekali tidak dibenarkan. Ini adalah kesilapan maut yang dilakukan oleh ramai orang. Formula yang benar-benar selamat untuk anda ialah cairkan 1 hingga 2 sudu cuka sari apel dalam secawan air suam. Inilah dos keemasan yang membolehkannya berfungsi pada kuasa maksimum sambil melindungi badan anda daripada kerosakan. Jika perut anda jenis yang sensitif, kurangkan kuantitinya atau minum bersama makanan untuk mengelakkan iritasi. Satu lagi petua ialah menjadikan cuka sari apel sebagai minuman menyegarkan sebelum atau selepas makan atau secara kreatif menggabungkan minyak zaitun, cuka sari apel dan jus lemon untuk mencipta sos salad yang hebat. Campuran ini bukan sahaja merangsang selera tetapi juga mencipta perisai berganda yang melindungi gula darah anda dengan sempurna. Makanan penyelamat ketiga yang perlu saya dedahkan dengan segera ialah oat. Untuk lebih tepat, oat adalah sejenis bijirin yang serupa dengan barley dan produk oat yang telah diproses untuk kegunaan manusia dipanggil oatmeal. Makanan ini kini menjadi kegilaan di seluruh dunia dan telah dibuktikan secara saintifik sebagai senjata kelas berat dalam peperangan menentang gula darah tinggi. Mungkin ramai di antara anda yang sudah menggunakan oatmeal setiap hari. Tetapi inilah masanya saya perlu melaungkan amaran serius. Terdapat satu perangkap maut yang kebanyakan orang jatuh ke dalamnya apabila memilih oatmeal. Jika anda memilih jenis yang salah, ia akan menjadi pengkhianat dan menyebabkan gula darah anda melonjak ke langit dalam sekelip mata. Perhatikan setiap perkataan yang saya sebutkan. Anda harus mencari produk yang berlabel rolled oats atau steel cut oats dan elakkan sama sekali quick oats atau oatmeal segera seperti anda mengelakkan wabak. Rolled oats adalah biji oat tulen yang dikukus lembut dan dilepelkan. Steel cut oats pula adalah biji oat asli yang dipotong kecil menggunakan pisau keluli tajam. Kedua-dua jenis ini mengekalkan sifat aslinya dan kurang campur tangan serta pengubahsuaian oleh manusia. Sebaliknya, quick oats dan oatmeal segera adalah produk palsu yang berbahaya. Ia adalah rolled oats yang telah dipotong menjadi kepingan yang sangat banyak dan halus. Pengkhianat-pengkhianat ini telah melalui proses pengolahan yang kejam. Mereka menawarkan kemudahan dan penghadaman yang mudah semasa dimasak, tetapi pada masa yang sama, ia adalah bom gula darah yang boleh meletupkan usaha penjagaan kesihatan anda dalam sekelip mata. Jika sistem pencernaan anda sihat, pilihlah rolled oats sebagai pahlawan yang boleh dipercayai. Jika pencernaan anda lemah, steel cut oats akan menjadi teman yang ideal. Satu lagi perangkap sedang menanti anda. Anda mesti memilih produk yang tidak mengandungi walau 1 gram gula. Pasaran kini dibanjiri dengan oatmeal segera yang manis yang ditambah gula, garam, perisa tiruan dan serbuk krim yang berbahaya. Ia manis dan menarik tetapi ia adalah pemusnah gula darah yang kejam, jadi jauhilah ia seperti anda menjauhi maut. Oat adalah bahan sarapan super yang boleh menyelamatkan hidup anda daripada neraka gula darah. Rahsianya terletak pada serat ajaib yang dipanggil beta-glucan. Inilah pengawal peribadi yang melindungi gula darah anda. Apabila bahan suci ini memasuki usus, ia menyerap air dan berubah menjadi bentuk gel pelindung. Ia bertindak sebagai perisai yang tidak dapat ditembusi, menghalang gula darah daripada melonjak seperti anak panah. Malah, banyak kajian saintifik telah mengesahkan kuasa oat yang hebat. Apabila pesakit diabetes jenis 2 mengambil oat secara konsisten setiap hari selama 12 minggu yang mencabar, gula darah puasa dan HbA1c mereka bertambah baik secara ajaib dan insulin mula berfungsi dengan
berkesan seperti mesin yang dilincirkan dengan sempurna. Oat juga mempunyai keupayaan luar biasa untuk mengekalkan rasa kenyang lebih lama, menyekat makan berlebihan dan tabiat snack yang merosakkan kesihatan. Cara penyediaannya juga sangat mudah. Cara termudah untuk memulakan revolusi pagi anda ialah dengan semangkuk bubur oat. Hanya masukkan 5 sudu besar oat ke dalam air atau susu rendah lemak dan renih perlahan sehingga lembut dan anda akan memiliki senjata pemusnah gula darah di tangan anda. Atau anda boleh menggunakan ketuhar gelombang mikro selama 1,2 minit untuk menyelesaikan tugas ini. Di sini, saya harus menekankan satu perkara yang sangat penting yang boleh menentukan kejayaan atau kegagalan. Apabila anda meletakkan 5 sudu besar oat ke dalam periuk, anda akan terkejut dengan jumlahnya yang kelihatan sangat sedikit. Dalam keadaan kering, oat mengandungi sejumlah besar karbohidrat yang terpendam. Oleh itu, dengan jumlah yang sedikit pun, anda sudah boleh mendapatkan karbohidrat yang mencukupi dan anda sama sekali tidak boleh tamak memakannya melebihi dos yang selamat. Ingatlah dalam kepala anda, 100 gram oat adalah bersamaan dengan semangkuk penuh nasi. Pada waktu sarapan yang suci ini, kami amat mengesyorkan agar anda hanya mengambil kira-kira separuh mangkuk nasi iaitu sekitar 50 gram oat. Inilah had mutlak. Ingatlah sebagai satu kebenaran, tidak kira betapa baiknya sesuatu karbohidrat, pengambilan berlebihan akan menjadikannya raksasa yang memusnahkan gula darah anda. Sebaik saja anda menakluki kelembutan sempurna oat, anda boleh menambah serbuk kayu manis yang suci, kacang berkhasiat seperti badam, dan beri ajaib seperti beri biru untuk menjadikan hidangan itu satu pesta untuk selera dan gula darah anda. Bagi pahlawan yang sibuk, anda boleh menyediakan overnight oats sebagai strategi jangka panjang dengan mencampurkan oat dengan susu atau susu soya pada malam sebelumnya dan membiarkannya matang di dalam peti sejuk. Keesokan paginya, anda hanya perlu bangun dan senjata pemusnah gula darah anda sudah sedia. Taburkan epal segar atau beri biru dan serbuk kayu manis ke atas overnight oatmeal anda dan anda akan memiliki sarapan yang sempurna, sangat mudah dan lazat. Jika anda masih menyukai nasi putih, anda boleh mencipta gabungan yang tidak terkalahkan dengan mencampurkan oat dan nasi putih untuk membuat nasi bijirin campur yang legenda. Hanya dengan mencampurkan 20-30% oat ke dalam nasi putih, kandungan serat akan meningkat dengan mendadak, mengubah hidangan anda menjadi kubu pelindung gula darah. Oat adalah perisai semula jadi yang tidak dapat ditembusi pengawal terakhir yang menghalang pemberontakan gula darah. Tabiat suci semangkuk oat setiap pagi akan menjadi benteng yang melindungi kesihatan gula darah anda sekukuh batu. Pada ketika ini, saya telah mendedahkan 3 senjata rahsia menentang gula darah tinggi: kayu manis, cuka sari epal dan oatmeal. Sekarang, saya akan membongkar rahsia terakhir. Bagaimana untuk menyusun diet sarapan pagi keemasan yang boleh mengubah nasib gula darah anda sepenuhnya. Seterusnya, saya juga akan memberikan resipi-resipi ajaib yang spesifik. Tetapi, saya ingin memberi amaran, menguasai prinsip-prinsip suci sarapan pagi keemasan adalah 100 kali lebih penting daripada hanya mengetahui beberapa resipi individu. Mengapa? Kerana bukannya hanya memberi anda ikan, saya ingin mengajak anda memancing agar anda boleh mengawal nasib gula darah anda sendiri seumur hidup. Saya akan mendedahkan 5 prinsip sarapan pagi keemasan yang tidak boleh diubah. Undang-undang yang terbukti secara saintifik mempunyai kuasa untuk mengalahkan gula darah tinggi secara menyeluruh. Prinsip pertama, makan protein secukupnya dan sengaja kurangkan karbohidrat. Ini adalah revolusi yang meruntuhkan tabiat salah selama 1000 tahun. Kebanyakan orang membunuh diri dengan menjejalkan karbohidrat seperti roti dan kuih pada waktu pagi menyebabkan gula darah mereka meletup di luar kawalan. Tetapi apabila anda menambah protein yang mencukupi, keajaiban akan berlaku. Sarapan yang kaya protein bukan saja akan menjinakkan gula darah pagi anda, tetapi juga gula darah pada waktu makan tengah hari dan malam. Inilah kesan domino yang positif. Kandungan protein dalam sarapan pagi anda mencipta perisai yang melindungi gula darah anda selama 24 jam. Tambah secukupnya pahlawan protein seperti telur, tauhu, kekacang dan ikan. Apabila anda menyediakan sarapan di atas pinggan bulat, jadikan separuh pinggan itu sebagai istana hijau dengan bayam, timun, brokoli, cendawan dan kubis. Daripada separuh yang tinggal, protein harus menguasai lebih separuh ruang. Dengan telur, tauhu, ikan, dada, ayam dan pelbagai jenis kekacang. Barulah di bahagian yang tinggal, letakkan karbohidrat sihat seperti nasi perang, oatmeal, roti gandum penuh atau keledek. Inilah peta strategi untuk mencipta sarapan kaya protein yang sempurna.
Prinsip kedua, makan sayur, protein dan karbohidrat mengikut urutan yang betul. Ini adalah rahsia yang 99% orang tidak tahu langsung. Walaupun makan makanan yang sama, tindak balas gula darah akan berbeza sama sekali bergantung pada urutan serangan anda. Formula kemenangan, sayur-sayuran dahulu, diikuti protein dan lemak dan karbohidrat terakhir. Hasilnya, gula darah akan naik perlahan seperti kura-kura merangkak, bukannya melonjak seperti roket. Mekanisme saintifik di sebaliknya. Serat dalam sayur-sayuran mencipta perisai ajaib di dalam usus, menyebabkan penyerapan gula menjadi perlahan seperti siput. Strategi ideal di meja sarapan adalah menyerang sayur-sayuran atau salad dahulu, diikuti dengan telur atau tauhu dan akhirnya barulah merasa sedikit nasi. Prinsip ketiga, masak nasi dan bubur sehari sebelumnya, sejukkan di dalam peti sejuk dan panaskan semula apabila hendak makan. Makan sejuk mempunyai kuasa yang jauh lebih hebat dalam mengawal gula darah berbanding makan panas. Puncanya adalah fenomena kanji degil, resistance starch yang ajaib. Nasi panas mengandungi kanji pengkhianat yang mudah terurai dan menyerang gula darah dengan cepat, tetapi apabila nasi sejuk, struktur kanjinya berubah menjadi sekutu yang lebih lambat dicerna. Petua keemasan yang perlu anda sematkan di hati. Memanaskan semula nasi perang yang telah dimasak dan disejukkan semalam adalah jauh lebih lembut pada gula darah berbanding nasi yang baru dimasak. Kentang dan keledek juga mematuhi undang-undang suci ni. Prinsip keempat, makan sarapan secara teratur seperti jam Swiss. Walaupun makan jumlah makanan yang sama, waktu makan boleh menentukan hidup atau mati gula darah anda. Makan tidak teratur melangkau waktu makan dan makan berlebihan adalah punca ribut gula darah yang dahsyat dan menyebabkan sel mengkhianati insulin. Kekalkan 3 kali makan sehari pada waktu yang tetap seperti kompas. Bukti saintifik. Purata gula darah harian mereka yang melangkau sarapan adalah tinggi pada tahap yang membimbangkan. Jadual yang ideal untuk anda ialah sarapan pada pukul 8.30 pagi, makan tengah hari pada pukul 12 tengah hari dan makan malam pada pukul 5.6 petang. Kajian khusus menunjukkan bahawa makan sarapan sekitar pukul 9 pagi bukan terlalu awal menghasilkan kesan penstabilan gula darah yang optimum. Prinsip kelima, jadikan makanan masam sebagai sekutu yang tidak dapat dipisahkan dalam sarapan anda. Apabila anda makan makanan berisiko yang boleh menaikkan gula darah, tindak balas gula darah akan ditekan dengan kuat jika disertai dengan bahan berasid. Contoh strategi, makan kimchi lobak atau timun bersama nasi atau taburkan jus lemon atau cuka sari apel secara ajaib pada salad. Terdapat bukti kajian yang menakjubkan, penggunaan cuka bersama makanan mengurangkan gula darah selepas makan secara ajaib sebanyak 20-30%. Taktik keemasan, apabila menikmati nasi bijirin pada waktu pagi, makan bersama kimchi lobak atau apabila makan oatmeal dengan beri, perahkan sedikit jus lemon. Elakkan sama sekali jeruk manis seperti anda mengelakkan wabak. Daripada jeruk lobak manis beracun yang penuh dengan gula dan pemanis pengkhianat, sediakan jeruk yang hanya menggunakan cuka tulen. Apabila anda memahami sepenuhnya prinsip-prinsip suci untuk menyusun sarapan pagi keemasan ini, anda akan menjadi pakar dalam menguruskan sarapan sihat anda sendiri. Namun, merevolusikan tabiat pemakanan yang telah sebati seumur hidup secara serta-merta bukanlah satu jenaka. Oleh itu, saya akan mendedahkan resipi-resipi ajaib yang spesifik. Pada mulanya, salin resipi ini sepenuhnya dan selepas mahir, ubah suai secara perlahan-lahan untuk mencari diet eksklusif yang paling sesuai untuk badan anda. Sekarang, saya akan berikan contoh-contoh spesifik menu sarapan pagi keemasan. Anda akan terkejut melihat bagaimana gula darah anda berubah sepenuhnya hanya dengan mengubah susunan strategik tanpa memerlukan bahan-bahan mahal. Resipi ajaib pertama, bubur oat kaya protein. Anda boleh membuat oat mengikut kaedah yang saya dedahkan atau anda boleh mencuba gaya ala Korea yang menakjubkan. Hiris halus bawang, lobak merah, cendawan dan pelbagai sayur-sayuran pahlawan yang ada di rumah dan tumis dengan minyak zaitun, setengah tin tuna,